Tadi kan Peppa Pig dan kawan-kawan dia pergi camping kan. Lepas tu diorang Peppa dah suruh ship Peppa Pig punya bag kan merah kan. Lepas tu masa setiap pagi dia dah jadi unggu. Lepas tu malam-malam si ship kan takut. So dia pergi Madam Gazelle punya tent kan. Kan flashlight dia merah kan. Lepas tu dia jadi unggu lah. Dia tu kan Ilhan notice macam ada warna-warna yang bertukar. Saya cakap kat dia could be sebab the setting camping masa malam. So masa siang dia warna merah, masa malam dia nampak macam warna ungu. Maybe something like that lah. Good job Ilhan on noticing those. Good observation. Ni yang lebih color I am Mrs. Noticing. Keluarkan ni color, keluarkan ni color. Hari Rabu. Apa hari ni? 19. Ya. 19. Ada Tingsie hari ni. Tingsie ejaan bahasa Cina lah. Semalam kita dah praktis sikit lah. Mesti dah siap. Tengoklah Ilhan dapat skor macam mana today. Mesti dah patch. Okay, dekat office Amirul, diorang ni macam tak tahulah, the owner of the building, bangunan Amirul kerja ni, nama dia Matt Tower dekat Monkiara tu kan. Okay, so ya Allah, macam sebaik. Okay, so diorang ni macam rajin lah buat video ke photoshoot promotion untuk nak promote tempat tu. Nak bagi tahu apa kedai-kedai yang ada kat situ lah. Sebab je lah kan ada kedai makan, tapi kedai makan dekat office bangunan kan, bangunan office kan. So dia tak sama dah dengan dekat shopping mall kan. Maksudnya weekdays mungkin okay meriah, tapi weekend macam krik-krik lah kot kan. Tapi dah a few time saya pergi office Mirul tu semasa weekend, ada je orang pergi makan aiskrim kan, gelato tu. Lepas tu ada satu kedai estetik lah, quite famous, pastries, nama dia Fiancé. Kita orang pernah plan nak makan kat situ, tapi end up penuh lah, setiap kali pun penuh. Kita tapau dia punya pastries lah. Okay jugalah, saya pun tak confident nak makan kat situ sebab dia Chinese own. Memang dia kata Muslim friendly semua kan, saya tak mahu lah. So kita pun beli dia punya pastries yang paling simple punya pastries lah, macam tu. Lepas tu dekat situ baru buka ada Foul Boys. Adalah macam-macam lagi lah kan. Okay, so Amirul ni, office Mirul ni macam actively involved dengan benda-benda promotion apa benda semua ni tau. Bukan company Mirul je lah, ada company dekat bangunan dia pun macam tak tahu lah, paksa rela kena involve dalam macam buat video promotion lah. Hari tu ada buat video kemerdekaan, Amirul kena lah pakai baju Melayu semua, pegang bendera, nyanyi semua. Lepas tu hari ni adalah video shoot tu di mana Amirul ni terpilih untuk nak buat video keluarga. Kita makan dekat gelato aiskrim tu. So Amirul kata lah, boleh tak pagi saya hantar je pergi kerja, lepas tu nanti petang saya datang bawa anak-anak semua dah pergi kan. Mula saya tak faham. Saya kata alamak, kenapa nak kena saya hantar je kan. Saya takutlah nak bawa ke jalan yang memang jalan besar betul kan. Macam tak cukup berani lagi lah. Saya kata minta ayah je lah hantarkan dia pergi kerja. Lepas tu dia kata macam saya, habis tu saya nak datang petang tu nanti sama juga, saya kena datang lah ke office dia. Saya tak faham, kenapa saya nak kena datang? Satu family ke kita buat photoshoot apa video shoot ni? Dia kata. So kita orang semua akan terlibat dalam video tu nanti. So saya macam masih nervous lah, macam alamak bang, takut jugalah nak drive tu. Last kita capai kata putus di mana Amirul akan balik rumah nanti ambil kita orang. Photoshoot tu dalam pukul 6 macam tu. Hopefully tak hujan lah. Tak tahu lah macam mana. Ya Sihan? Nak bawa sama celik Ilhan. Okay. Masa
dia tidur. So Ilhan dapatkan tidur lah. Sebab teacher suruh kita pilih partner. So Ilhan dapatkan partner. Olivia dan Erina partner. Abu dan Yosun partner. Farnafi dan Subisha partner. Semua dah partner. Terus tu masa teacher suruh kita tidur dalam bas tu, Erina dan Olivia tak tidur pun. Diorang tu main-main. Ilhan marah. Tak marah. So Ilhan tu tidur. Kan. Okay lah, baguslah tidur. You can conserve your energy. Well, lepas tu Erina macam tired lah. So dia dah tidur dah. So masa tu Ilhan dah bangun dah. Lepas tu Ilhan nak bangun, nak buka balik Ilhan pakai jaket. So Ilhan sejuk sebab ada aircon. Kan, so Ilhan bawa jaket pandai. Sejuk tau kat dalam bas. Betul. Ada aircon. Dia ada no internet, dia punya rasa. Tunggu sekejap dia boleh betul ni. Ilhan pakai jaket. Masa teacher nak bagi hadiah daripada McDonald, kita pergi McDonald tadi. Dia nak pergi makan McDonald's. Lepas tu kita minum air jas. Yang tak minum pun because I don't like. Bagus. Sebab Ilhan bawa air. Bagus. Ada van dekat atas lori. Habis dah. Yang habis dah cakap. Well, Okay, nak cakap apa lagi? lepas tu masa Ilhan dah bangun, tak masa tu dia still tidur tu. Lepas tu di cerah dan semua teacher nak bagi hadiah. Lepas tu Bagi hadiah? bagi hadiah daripada McDonald lah. Lepas tu dia pernah masa nak balik tadi kan masuk dalam kereta Erina. Lepas tu Ilhan buka hadiah daripada McDonald tu. Lepas tu Ilhan cakap, saya punya RL. Lepas tu Erina punya macam yang tak ingat dah. Okay. So yang suka sangat trip tu kan? Ya. That's nice. Tapi yang tak pakai stoki yang Ilhan suka pakai sekarang. Okay, habis dah cerita kan? Okay, good one. Thank you Ilhan. Habis. I love that you enjoy. I'm glad that you enjoyed your trip tu. Alhamdulillah. Saya korek duit daripada mana saya tak ingat untuk dia punya trip tu. Sebab saya fikir tahun terakhir kan pergilah kan RM89. Mana aku cari aku tak tahu. Ilhan nampak ada orang letak bag untuk kucing. Ya, untuk kucing. Dia bawa kucing. So dia letak kucing dia. Tapi dia nampak untuk sekolah ataupun untuk nak letak kucing. Okay dah, aku nak cakap lah. Okay, so itulah. So petang ni kita akan ada sesi video shoot lah dekat OR Gelato yang kita dah pernah makan dah hari tu. Dah duduk dah sekali ke 2 kali makan. Memang sedap aiskrim dia. So nanti kita dapat, kita punya imbuhannya adalah aiskrim tu lah. Tak tahulah the same aiskrim masa kita video shoot tu ke, ataupun dia akan bagi lagi baru ke, ataupun dia bagi voucher ke. Tak kisahlah, tak apalah kan. Saya macam lepas tu Amir pun fikir lah baju apa yang kita ada yang sedondon kan. Saya kata warna biru. Saya nak pakai baju biru yang saya pergi banting tu lah. Baju biru terang tu kan. Lepas tu Amira pun ada baju biru, tapi dia kata macam alamak macam lusuh lah pula warna baju ni. Saya fikir balik, okay tak payahlah semua orang warna biru. Dia boleh pakai baju warna putih. Biru, Sabila putih, Ilhan Fahri biru. Macam tu lah. Fahri biru? So kita campur-campur lah warna kan. Tak adalah biru macam nampak Ina. Oh, yang tulis something untuk Erina. Nak pergi ke mamak, pergi pun okey juga. Dah lah. Bye Han. See you later. Mau beli. Lele dengan lausa. Lele. Baju bani. Hari so funny ke? Tak Yes. macam reming atau tak funny? Hari so funny ke? Mama, Yes, hari. mau beli. You want this ke? You want to draw somewhere ke? Okay. Ni papa punya. Mama papa punya. Mau beli friend nak jom. Nak apa? Mau beli friend nak jom. Nak jom pergi mana? Nah. 3:30 petang nampak nak hujan ni. Tak tahulah apa cerekang kita punya video shoot tu kan. Sebabnya gelap lah hujan. Saya pun tak faham kenapa dia nak buat pukul 6 petang.
kan, considering the weather right now. Apalah, kita tengoklah macam mana nanti, sama ada diteruskan ke. Kita tunggu je lah updates daripada Mirul. Itu saja nak cakap. Bye. Saya lapar gila, tak sempat makan sebab susukan Fahri. Dia macam Fahri ni, bukan Fahri je lah, budak-budak lain pun bila dia tidur tu kan, kau tak payahlah buat apa-apa, kau tidur je lah juga. Sebab kalau kau gerak, lepas tu dia bangun, penat weh. Penat dah kau lama nak, kau dah berusaha, kau nak tidurkan dia tu dah berapa lama dah ambil masa. Lepas tu kau nak juga bangun, nak buat something else, lepas tu dia pun bangun. Penat, rasa serius je. Kita nak dia tidur selama yang boleh lah, supaya kita pun boleh buat macam-macam tanpa tak payahlah cakap gangguan, tapi macam yelah kan, dengan aman lah, boleh buat benda dengan aman. Oh, sejuk pula. Okay lah. So sepatutnya besok adalah tarikh akhir lah untuk kita nak timbang berat kita punya pertandingan ni kan. Lepas tu saya cakap lah, kita extend lah kan. Saya turun 900 gram je. Satu perkiraan yang besar. Maksudnya kita start hari tu 27.10. Okay, 27.10. Final dia 20.10, which is tomorrow lah. Dalam 23 hari kita punya pertandingan ni nak turun 5 kilo. So buat masa sekarang memang tak ada siapa pun berjaya turun 5 kilo. Maksudnya saya dalam 10 hari pertama tu saya turun dah dekat 3 kilo. Kemudian saya dah macam mana dah tak jaga dah makan, tidur pun dah lambat kan. So susah lah nak turun berat badan. Tadi saya cakap lah, jom lah kita extend lah. Lepas tu kakak saya cakap, macam mana, apa sponsor yang tukang penaja setuju ke? Lepas tu dah cakap, sembang. Abang saya tanyalah sponsor ni adalah wife dia lah, Kak Ian, Kak Ipa lah. Okay, so diorang bersetuju untuk sesiapa yang turun paling banyak akan dapat RM250. Untuk yang lain-lain, sagu hati akan dapat RM100. Tapi dengan syarat kena turun 5 kilo. Turun 5 kilo baru dapat RM100. Tak turun, tak sampai 5 kilo tak ada apa-apa lah. So syaratnya tetap 5 kilo. Extend sehingga 20 Disember. So kita ada 31 hari exactly daripada sekarang. Saya pun dah tanya ChatGPT, what should I do? Sama je dia bagi jawapan kan. Jaga kena lebihkan makan apa tadi cakap, dia lupa dah. Tapi dia kata macam kena banyak antara makanan yang kita boleh lebihkan pada tempoh kita nak kurus ni adalah sweet potato salah satunya, which I love so much. So boleh sangat lah kan nak beli sweet potato. Saya suka sangat sweet potato. So boleh lah, bila tak gaji ni boleh lah beli borong-borong sikit. Borong, lepas tu kita steamkan dia. Lepas tu kita masuk dalam freezer. Nak guna kita steamkan dia balik. Boleh tak situ? Boleh kot. I think boleh. So terima kasih lah pada Kak Ian yang nak raja kita kan. Jadi bertambah-tambah lah. Maksudnya sekarang ni yang nampak akan menang kakak saya Izzati lah, atas saya. Masa ni dia dah loss banyak 3.25 lah. Banyak lah. Maksudnya dia memang jagalah. Since kita start hari tu dia jagalah makan dia semua. So tanyalah Kak T, dah nampak saya dia akan menang lah. Tak tahu lah kan. Saya macam semangat jugalah. RM250 kan siapa nak bagi. Tapi tu dah saya nak kena lawan dengan Kak T. Tak, bukan sebenarnya bukan lawan dengan dia, lawan dengan diri saya sendiri kan. So tengoklah, mudah-mudahan kita semua dapat turunlah 5 kilo. So semua orang pun tak pulang dengan tangan kosong. Maksudnya saya kena turun lagi 4.1 kilogram. Saya tu lah, kenalah kena cut lah sugar okey. Tepung-tepung saya masih makan. Itu saya punya isu lah. Cucur sayur lah, lempeng lah, roti lah masih makan. So not good lah. Dan pula saya tak jaga tidur lambat pun menjadikan berat kita susah nak turun. Kena tidur cukup, kena cukup rehat kan. Okay, so itulah. Kita
semangat balik lah. Saya tak apalah maksudnya, tapi abang saya cakap besok tetaplah nak timbang berat lah sebagai penutup kepada apa kita panggil fasa pertama lah pertandingan ni. Saya kata okey lah, besok nak puasa, timbang berat sebelum buka puasa. Saya kata gelak-gelak lah. Lepas abang saya kata alah kalah juga kan. Sebab kakak saya Izzati tu dah turun 3 kilo kan. Takkan aku nak turun 3 kilo dalam sehari. So gitulah. Okey lah, seronok lah kan. Ada pula penaja. Lepas tu kita nak turun berat badan ni bertanding kan. So kita motivated sikit lah. Lapar. Nak goreng telur pula. Ayam tu nak simpan untuk Mirul ke untuk Sabila nak makan lagi. Nak telur. Nak telur. Nak telur. Sedap. Tak makan lagi dah sedap dah. Nasi, telur mata 2 biji, bawang, lepas tu letak cili api. Lepas tu letak, patutnya kena perah dengan limau nipis. Limau nipis tak ada, kita letak je jus jus limau nipis tu lah kan, yang dijual dalam botol tu. Tadi saya turun, saya sampai dekat tangga bawah, tingkat bawah. Hari tu nangis. Saya terus buka pintu. Saya tengah tak ready lagi ni. Saya pakai tudung dekat luar rumah. Memang kita tahu insyaAllah tak ada orang lah. Lepas tu macam alamak, aku tak ambil kunci lagi. So saya dengar Sabila dah turun lah dengan Fahri. Saya macam alamak, pelan-pelan buka pintu. Fahri pun dengar nangis-nangis. Saya ambil kunci, saya lari. Kasihan Sabila. Ya, nak bawa je hujan-hujan ni tak payah. Okay korang, kira lah. Pening ni, dah lapar. Lepas tu ada orang share lah, saya nampak dekat track macam mana dia lose weight tau. Dia mengamalkan apple cider, jus ataupun pati delima dengan lemon. Asing-asing lah, bukan minum sekali tak, bukan campur tak. Dia kata apple cider tu ambil 2 sudu apple cider, dilutkan dalam satu cawan air macam tu. Lepas tu minum setiap pagi-pagi. Lepas tu dia buat pula petang, tak tahu lah petang ke agaknya, dia buat pula air yang dia minum pula jus delima. Lepas tu lemon. Dia kata sebab dia memang sangat suka minum air manis, so dia minum air-air ni untuk hilangkan rasa, supaya dia tak sempat minum air manis. Dia dah minum air ni dulu, perut dah kembung, dah penuh. Saya nak check dekat rumah saya tu, saya ada pati delima tu, tapi saya nak check kandungan gula dia, adakah dia 100% delima ataupun tidak. Kalau masa ada gula tu kita tak boleh minum banyak, tak boleh ambil banyak lah kan. Saya kena juga delima ni, macam delima ni dia menambah darah juga macam tu lah. Saya rasa saya ni, kita orang memang ada low blood pressure dia bagi saya ni. So pening kepala pening. Apple cider pun ada, ayah punya. Ayah tak bawa kan, saya minum je lah. Nanti minta halal lah. Apple cider tu ayah lah yang beli untuk dia nak amalkan lah. Tapi dia pun tak terbuat kan, sebab masam gila. Sebab agaknya sebab memang minum je satu sudu tu telan tu je, memang perit. So dilute dengan air okey lah sikit. Lepas tu dia kata kena minum dengan straw yang apple cider ni, sebab takut dia menghakis gigi. So kena guna straw. Kat rumah saya tak ada straw lah pula. So nak check balik pati delima tu. Saya beli tu memang minum semasa saya pregnant. Sebab orang cakap boleh membantulah tambah darah apa benda semua kan. Tapi kawan saya Hajar cakap agaknya sebab minum tu saya punya bacaan gula naik. Dia kata sebab benda-benda tu tinggi gula. Saya nak check balik kandungan gula dia. Sebab dia punya masam kuat weh. Masam, dia sangat masam sebenarnya. Tak manis pun. Tapi tak mustahil lah ada gula kan, walaupun dah masam. So kita nak kena double check, nak amalkan lah juga. Benda ada kan, why not give it a try, make it a routine. Lepas tu saya ada satu lagi pack
minuman macam beauty drink lah. Ada apa tu, apa, kurma merah, goji berry, apa dah lagi yang kita kena rebus dia lama-lama. Lepas tu kita makan lah. Macam tu. Boleh lah apa nak nanti buat. Yang tu dia maksudnya tak ada sugar lah, dia natural sugar lah. Kalau nak kita tambah gula, tapi saya tak letak pun. Kita dapat manis daripada kurma tu je lah. Tak kunci tu. Sia-sia lah Usah. Kenapa tu? Siapa buat you? Yoswin buat apa? Yoswin ambil pensel hitam dan silver in Dia dah ada dua dah. Dia dah ada dua dah. Yang beritahu Lausa tak? Yang tak cakap Lausa? Beritahu Lausa tak? Nak beritahu. Okay, lepas tu Lausa tak apa-apa. Lausa tak ambil pun from Yoswin. Dia tak buat. Lausa tak buat apa-apa buat dekat diri. Okay, nanti boleh message Lausa, okay? Nanti boleh message Lausa. You marah Yoswin tak? You marah Yoswin tak? Patutnya Ilhan, dengar. Patutnya you nangis macam ni dekat depan Lausa tadi. Masa dengan Lausa tu yang nangis ni, Lausa nangis dengan Yoswin and took my pencil. Macam itu. You nangis kat bunda boleh text Lausa je lah. Nanti Lausa pun kata okay. Macam tu je lah. Tapi the damage has been done. You dah jadi mangsa, jadi victim kat sini. Next time you nangis kat situ, Lausa dia ambil pencil saya, ni mak saya beli untuk saya. Macam tu. That's how you stand up for yourself. Betul tak? Yelah, benda faham lah. You sad lah, you marah lah semua. Tapi next time buat kat sekolah tu, bagi Lausa nampak you, Lausa bagi ambil balik pensel tu from Yoswin. Bukan dalam kereta ni you nangis. Faham tak? Okey lah, tak apalah you nak nangis, tak apalah, benda faham lah. You frust lah kan orang ambil barang you. Tapi itulah Bon cakap, the damage has been done. Yoswin dah ambil barang you. Next time kena marah kat situ. Nangis. Lausa dia ambil pasal saya. Macam tu. Okay. Kat sini you nangis, mana nak buat apa lah. Mana boleh message Lausa je lah. Lausa kata okay, I will check this, I will investigate this. Tapi you dah penat dah rasa geram lah kan. Nanti Lausa marah dia sikit-sikit je. Not fair lah. Nampak you nangis kat sana, baru Lausa macam alamak, I have to do something. Macam tu. Okay. Nanti benda suruh Lausa ambil balik from Yoswin.